Kalau kita gosok gigi masa puasa, air liur jadi sikit pekat dan rasa obat gigi, boleh tak kita telan air liur itu? Dia ni nak minum air tak berani, dia nak telan air liur. Dia gonyoh gigi bulan puasa, nak pakai Colgate, dia pun bubuh tak. Lepas tu dia pun komo, dia pun kehek. Duduk relax, berasa macam ada pudina sikit di air liur. Dam telang ni boleh telang. Kalau sengaja telan, memang benda asing, batal puasa. Tetapi kalau benda-benda yang macam tu, yang bercampur dengan air liur, payah dia nak pelihara, tertelang, tidak batal. Batu lepas beru gigi yang ada campuran benda lain, maka berkoma betul-betul biar bersih. Faham? Apa yang tertelan dimaafkan. Ni dak rasa dak beh. Sedap telang, batal walaupun kecil. Jadi jangan telang. Dah gosok gigi tak batal? Tak batal. Pasal apa? Pasal kita dalam mulut, yang batal dalam kerongkong. Tahu tak? Kau gosok gigi dalam mulut, bukan basuh botol baby dalam tekok. Tu basuh botol. Ni gonyong gigi tak batal. Dulu orang ada siapa dia kata gonyong gigi batal. Tak batal. Masuk buru gigi tak batal. Tu anak tu mak lagi lah tak batal, pasal gigi kat tangan kau. Soalan seterusnya,